Mungkin korang pernah dengar istilah Zionis bila kita bercakap tentang isu Palestin dan Israel. Tapi tak semua faham apa maksud sebenarnya perkataan ni. Ada yang fikir Zionis ni sama dengan orang Yahudi. Sedangkan sebenarnya kedua-duanya sangat berbeza. Jadi dalam video ni saya nak jelaskan dengan cara yang paling mudah untuk korang faham apa itu Zionis. Istilah Zionis berasal daripada perkataan Zion, iaitu sebuah nama bukit di bandar Jerusalem yang dianggap suci dalam kepercayaan orang Yahudi. Namun Zionism bukan sebuah agama, tapi ia adalah satu gerakan politik dan ideologi yang muncul pada akhir abad ke-19. Gerakan ini diasaskan oleh seorang wartawan bernama Theodor Herzl pada tahun melalui persidangan pertama yang dipanggil First Zionist Congress di Basel, Switzerland. Matlamat utama gerakan ini adalah untuk menubuhkan sebuah tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestin yang ketika itu masih di bawah pemerintahan Empayar Uthmaniyah. Ini kerana pada waktu itu orang Yahudi banyak mengalami diskriminasi dan pengusiran di Eropah. Senang kata, orang Yahudi ni hidup merempak di negara orang sebab mereka tak pernah ada negara sendiri sejak dari dulu lagi. Bermula dari idea itu, Zionis mula berusaha mencari sokongan politik daripada kuasa besar dunia, terutamanya British. Akhirnya pada tahun 1917, kerajaan British mengeluarkan satu kenyataan yang dikenali sebagai Balfour Declaration yang menyatakan sokongan terhadap penumbuhan tanah air untuk orang Yahudi di Palestin. Dari situ semakin ramai pendatang Yahudi dibawa masuk ke tanah Palestin. Selepas Perang Dunia Kedua, gerakan Zionis menjadi semakin kuat dan pada tahun 1948 lahirlah negara Israel secara rasmi di tanah Palestin hasil daripada perjuangan dan perancangan panjang gerakan Zionis ini tadi. Selepas penubuhan Israel, Zionism berkembang daripada sekadar idea penubuhan negara kepada satu ideologi nasionalisme yang mempertahankan hak bangsa Yahudi ke atas seluruh tanah Palestin. Mereka percaya tanah tu adalah hak mutlak bangsa Yahudi berdasarkan tafsiran sejarah dan kitab mereka. Inilah yang menyebabkan konflik besar dengan rakyat Palestin. Sejak tu ideologi Zionism ni sering dikaitkan dengan penjajahan, penindasan dan juga pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestin, termasuk pembinaan penempatan haram dan serangan ke atas kawasan penduduk awam. Di sinilah timbul kekeliruan antara istilah Zionis dan Yahudi. Ramai orang anggap Zionis dan Yahudi itu benda yang sama, padahal sebenarnya tak sama. Yahudi ni adalah satu bentuk agama dan juga identiti bangsa, manakala Zionism adalah ideologi politik. Maksudnya, tak semua orang Yahudi itu Zionis dan tak semua Zionis itu beragama Yahudi. Malah ada ramai orang Yahudi di seluruh dunia yang menentang sekeras-kerasnya ideologi Zionism ni. Mereka ni dikenali sebagai anti-Zionist Jews, iaitu orang Yahudi yang menolak penubuhan Israel atas dasar agama. Menurut Yahudi anti-Zionis, tanah suci boleh dikembalikan oleh Tuhan, bukan melalui peperangan atau penjajahan manusia. Ada juga yang turun berdemo menentang kerajaan Israel sendiri kerana tak setuju dengan kezaliman terhadap rakyat Palestin. Kesimpulannya, Zionism bukan agama tapi satu bentuk ideologi politik jahat yang digunakan untuk menuntut dan mempertahankan kewujudan negara Palestin. Sedangkan orang Yahudi pula adalah penganut kepada agama Yahudi dan tak semua mereka ni menyokong gerakan Zionis. Kita perlu faham bahawa menentang Zionism bukan bermaksud membenci orang Yahudi, tapi menentang kezaliman dan penjajahan yang dilakukan atas nama ideologi itu. Zionis percaya tanah Palestin adalah hak mereka, manakala rakyat Palestin mempertahankan hak mereka sebagai penduduk asal di tanah tu sejak dari dulu lagi. Jadi lepas ini bila kita dengar isu tentang Yahudi, Zionis dan Israel, kita dah boleh bezakan dengan jelas. Zionis bukan agama tapi ideologi. Yahudi pula bukan musuh tapi sebahagian daripada umat manusia yang juga ada yang menolak kezaliman. Yang perlu kita lawan adalah kezaliman dan penjajahan, bukan berdasarkan agama ataupun bangsa. Itulah perbezaan besar antara Yahudi dan Zionis yang perlu kita fahami dengan jelas.